Okay, Amin, Ya. dulu you punya kerja apa? Dulu saya berniaga buat roti canai. Oh. So okey ke roti canai? Okey juga. Kalau hujan ada ganggu ke? Ganggu, hujan ribut, habis semua, patah kemah apa semua lah. So dulu you punya income stable ke kalau roti canai? Roti canai biasalah, bila ada musim perayaan dia naik sangat. Bila hari biasa drop sangat, terlalu drop. Okay, Saya so buat you sendiri dan saya sendiri yang buat lah. Yang buat bar roti semualah. So masa tu memang struggle lah. So kenapa you tadi buat roti canai, lepas tu sekarang you pilih SK Wellness? Dulu asalnya saya belajar saja, niat nak belajar. Lepas tu bila dari belajar jadi minat. Bila nak minat, seronok bantu orang dan positif. Cara macam tu yang membuatkan kita rasa nak buat terus. So dekat SK Wellness, ada ke orang ajar you atau training you? Ada. Siap ada training, siap ada coach, kita belajar macam mana deepkan dan orang boleh percaya dengan kita. So baru-baru dengar you ada pergi training dekat mana? Saya buat training di KL. Di KL. Betul. Untuk dapat coach punya sijil. apa you punya rasa, apa yang perubahan paling besar di SK Wellness? Perubahan besar. Saya buat dapat membantu lebih ramai orang dan dapat membantu mengajar lebih ramai pelajar. Ya. Kalau dalam kamera ini ada terapis yang sedang tengok video ini, apa yang Amin nak sampai untuk mereka? Kepada kawan-kawan dan yang rasa niat nak membantu orang, boleh datang ke SK Wellness dan belajar macam mana cara urutan dan membantu lebih ramai untuk masalah dalaman. So sini ada jawatan kosong ke? Ya, ada. Masih ada lagi jawatan kosong dan juga untuk pelajar. Seterusnya, SK Wellness akan buka cawangan baru. So, kita ada bagi peluang untuk training terapis. Tak kisah you tahu urut ke, tak tahu urut ke, kita akan provide semua training. Dan kalau you takut tak ada tempat tinggal, jangan risau. Kita ada hostel. Di SK Wellness, lelaki urut lelaki, perempuan urut perempuan.